yang berusaha Dr. Kamaluddin bin Hanafi diiringi barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Islam yang dipetua PIBG, alumni Sekolah Kebangsaan Islam dan dijemputan ke majlis. Mohon hadirin berdiri. Sebagai tanda cinta dan taat setia kepada tanah air tercinta, marilah kita berdiri dan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Negaraku. Warga Dewan dipersilakan duduk. Dari Raut Umputian terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Izinkan saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam ukhuwah. Yang dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi, alumni Sekolah Kebangsaan Islam, yang berusaha Encik Alias bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Islam, yang berusaha Encik Muhammad Adil Hafiz bin Haji Mahmud Sabri, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Islam, yang berusaha Puan Haslim binti Nik Sufian, Pegawai SIS NAS, Sains Sosial, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru, merangkap pegawai penghubung sekolah, barisan perlengkanan guru-guru, jawatan kuasa PIBG, jawatan kuasa PIBKS Sekolah Kebangsaan Islam, barisan para alumni Sekolah Kebangsaan Islam, ibu bapa penjaga serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, menyusun bicara dengan penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpahan rahmat dan keizinannya dapat juga kita bertemu mesra, bersua pandang dalam suasana ceria dan penuh semangat kekeluargaan
kekeluargaan bagi menjayakan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Islam kali ke-34. Dengan penuh rendah hati, kami merakamkan penghargaan atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan dalam majlis penuh bermakna ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan yang utamanya kepada tetamu kehormat yang sudi melapangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini. Majlis ini adalah ruang kita bersama untuk berkongsi, merancang dan membina harapan demi anak-anak tercinta. Pihak urusnya majlis amat mengharapkan kerjasama agar semua ibu bapa penjaga dan hadirin sekalian untuk tetap sabar, setia serta kekal berada dalam majlis sehingga ke penghujung dan penutup acara. Bunga tanjung di tepi perigi ditiup angin gugur ke bumi. Majlis disusun penuh harmoni, mengeratkan ukhuwah menyulang bakti. Para hadirin yang dimuliakan, agar majlis ini diberkati dan dipayungi rahmat ilahi, kita mulakan dengan munajat doa memohon restu dari Yang Maha Esa. Untuk itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azizul bin Azman memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama dengan Mesyuarat Agung PABG kali ke-34 kali ini, di atas keinginan juga kami berada di sini untuk menjadikan rasa kesyukuran kami yang tidak berbelah-belah di atas segala limpah kurnia yang Engkau beri. Dengan jayanya usul ini yang akan kami hadiri, Ya Rabbul Izzah, dengan kerjasama serta mahabbah semua staf guru-guru ibu bapa yang izzah, limpahilah mesyuarat kami ini dengan rahmat, penuhi majlis ini dengan barakah, agar majlis ini sampai ke noktah untuk mencari kesatuan fikrah, mempurai segala masalah, memperkasa tindakan dan langkah demi satu tujuan dan masalah. Ya Miftahus Samawati wal Ardh, janganlah Engkau bebani kami dengan tugas yang Engkau yang tidak mampu kami kandar, kerana sesungguhnya tiada daya dan ikhtiar melainkan Engkau tempat kami bersandar. Jika Engkau inginkan kami menggalas tugas yang mencabar, kerana Engkau mengetahui bahawa kami mampu menggalas tugas yang sukar, maka dengan itu, Ya Allah, bantulah kami untuk mengumpul segala ikhtiar, mengembalin tenaga penuh sabar, tawakal dalam setiap usaha kecil maupun besar, hanya kerana Engkau jua yang boleh mengubah qada dan qadar. Selagi hamba usaha dan ikhtiar demi memenuhi agenda pendidikan yang mencabar, agar kecemerlangan sekolah dan pelajar dapat direalisasikan dan dilakar. Ya Allah, Ya Rabbul Alamin, kurniakanlah kepada kami anak-anak penunjuk di mata, penawar di hati, sihat jasmani dan rohani, subur ruhi dan akli, sihat akhlak dan budi, mengambil berkat perkara dini, ajaran Nabi diikuti, perintah Allah dipatuhi. Ibu bapa disayangi, guru-guru dihormati, rakan-rakan dikasihi, mempunyai cita-cita tinggi, menuntut ilmu keutamaan diri demi berjaya duniawi dan ukhrawi. Ya Allah, Ya Khairul Ihsan, hidup dan mati ini kepadamu kami serahkan, berbekalkan nadi yang masih bertumbuh di jiwa insan,
selagi nyawa di kandung badan. Bisikan doa yang sentiasa dipanjatkan bersama titisan air mata keinsafan. Ya Allah, Engkau tampunglah segala kekurangan, Engkau tutuplah segala keaiban, Engkau satukan semangat dan tindakan, Engkau perbaiki segala kelemahan, Engkau maafkan segala kealsaan, Engkau mungkaikan segala permasalahan, Engkau berkati musyawarah dan perbincangan, Engkau iringi segala usaha kami dengan keberkatan, agar mesyuarat ini sebagai berjalan lancar demi anak-anak SD Islah generasi harapan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khayra a'malina wa akhirahu wa khayra a'malina khawatimuhu wa khayra ayyamina yawma anfaqu fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustazah Cik Bini Anida selaku pengacara majlis yang berusaha Dr. Kamaluddin bin Hanafi, alumni Sekolah Bahasa Islam batch tahun 1969. Yang dihormati Encik Muhammad Adlin Hafiz bin Haji Mahmud Sabri, yang di-Ketua PABG Sekolah Bahasa Islam, yang dihormati Puan Nik Haslin bin Nik Sufyan, Pegawai SIC Plus Sains Sosial PBD Kota Baru, merangkap pegawai penghubung Sekolah Kebahasaan Islam, barisan penumpang kanan, barisan JK PABG, barisan alumni yang turut hadir bersama dengan doktor, ibu bapa, guru-guru serta ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin melapangkan kesyukuran kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita sama-sama mengadakan mesyuarat agung PIBG kali ke-34 pada tahun ini. Dan tahniah dan terima kasih kepada semua guru yang telah pun bersama AJK PIBG yang telah pun bertungkus lumus dalam memastikan kelangsungan program pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Kamaluddin bin Hanafi yang dapat sudi meluangkan masa dapat bersama-sama kita menyantuni majlis kita pada pagi ini dan seterusnya merasmikan mesyuarat agung PIBG Sekolah Bahasa Islam kali ke-34 sebentar saja lagi. Jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Puan Yaslin dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih Puan sebagai pegawai pemerhati nanti yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang dapat bersama pada pagi ini. Saya melihat ini adalah komitmen yang dapat diberikan oleh ibu bapa
dan sememangnya ibu bapa yang hadir pada pagi ini adalah ibu bapa yang cemerlang, ya, ibu bapa yang cemerlang. Kehadiran ibu bapa pada pagi ini saya menjangkakan ataupun menggambarkan, ini menzahirkan adalah komitmen kita kepada tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, komitmen kita kepada pihak sekolah, ya, dalam memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang cemerlang di sekolah ini. Dan walaupun saya agak sedikit duka cita jugalah ni, ya, sebab kalau melihat kepada kapasiti yang kita ada ini, kehadiran tu tak berapa nilai mana ni, jadi kita kena war-warkan pula sebab ini promosi tu biar lebih. Sepatutnya dewan kita ni biar lipoh, biar lipoh dengan kehadiran ibu bapa. Saya ibu bapa dia nak hadir ke sekolah ni, nak daftar anak, masa nak daftar tu dia sungguh anak nak mari. Jadi kalau kita panggil untuk mesyuarat ke gini, jadi nampak nak mengelak, jadi tak adil lah kita lah, okay? Jadi selepas pada ini mungkin kita dapat lebihkan promosi. Dan yang hadir pada hari ini adalah ibu bapa yang cemerlang, ya? Ibu bapa yang cemerlang. Dan anak-anak yang cemerlang sememangnya lahir daripada ibu bapa yang cemerlang. Mustahil kalau ibu bapa tak cemerlang, anak nak cemerlang. Itu agak mustahil. Ya? Kita kena cemerlangkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita nak mencemerlangkan anak-anak. Jadi saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada yang dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Ini adalah atas dasar rasa tanggungjawab, ya. Bukan kata mari mesyuarat PIBG agung PIBG ni mari saja-saja gitu, tak. Kerana saya sedar ibu bapa ada rasa tanggungjawab dalam diri untuk bertanggungjawab terhadap anak-anak kita, ya, atas kapasiti kemenjadian murid-murid. Dan kita sememangnya di peringkat sekolah sememangnya memerlukan komitmen yang padu daripada ibu bapa. Ibu bapa merupakan pemegang taruh yang terbesar dalam memastikan kecemerlangan pendidikan anak-anak dapat dilangsungkan, dapat dilestarikan. Tanpa komitmen yang padu daripada ibu bapa, sememangnya kami pihak sekolah PIBG tidak mampu untuk melestarikan, untuk menterjemahkan kecemerlangan, ya. Memang kita memerlukan sokongan yang padu daripada ibu bapa. Dan kalau kita lihat tadi dalam visual yang ditayangkan ini, anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Islah ini adalah murid-murid yang berjenama. Kalau kita lihat tadi, banyak kejayaan-kejayaan yang kita perolehi pada tahun 2024. Jadi kita tak masuk lagi ke 2025, takut panjang video. 2025 tu ada banyaklah koleksi-koleksi kejayaan yang kita perolehi. Jadi kita buat pet hot 2024 dulu. Takut nanti 2025 takut duration dia tu jadi semakin panjang. Jadi sememangnya anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak SK Islah, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan adalah anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang berjenama. Kalau kita menyertai pertandingan, sememangnya murid Sekolah Kebangsaan Islah adalah murid yang digeruni, murid yang digeruni oleh sekolah-sekolah sekitar. Dan saya maklum kepada guru-guru, kalau kita tak dapat johan pun sekurang-kurangnya kita dapat nombor. Dapat nombor tu maksudnya ada nombor 1 ataupun 2, nombor 3. Dan kalau johan itu adalah yang terbaik. Jadi untuk mendapat juara, untuk mendapat tempat dalam pertandingan, sudah tentunya memerlukan gerakan-gerakan ataupun latihan-latihan yang berterusan, yang memerlukan komitmen daripada kita semua, daripada guru, daripada ibu bapa, daripada PIBG. Itu semuanya kesepaduan yang kita perlukan untuk menjadikan anak-anak kita cemerlang, ya. Kalau tidak, tanpa komitmen daripada ibu bapa, daripada guru, sudah tentunya tidak mampu untuk kita mencipta kecemerlangan berganda.
Kalau kita lihat tadi, sememangnya anak-anak kita, anak-anak Islam adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat adalah lahir daripada ibu bapa yang hebat. Jadi tahniah dan alhamdulillah saya ucapkan kepada ibu bapa. Hadirin sekalian, untuk makluman juga, pendidikan kita hari ini berlaku reformasi. Di mana salah satu agenda utama dalam KPN adalah menerusi ataupun agenda pendigitalan dalam pendidikan. Pendigitalan dalam pendidikan. Jadi untuk ke arah itu, kami barisan guru-guru sentiasa bersedia untuk mendepani cabaran pendidikan hari ini. PPD sentiasa memberi latihan kepada kami, sentiasa membantu JPN, sentiasa membantu kami, sentiasa memberi latihan tunjuk ajar kepada guru-guru agar kita sentiasa bersedia untuk mendepani cabaran pendidikan pada hari ini. Kalau kita lihat hari ini, sememangnya rata-rata bercakap tentang STEM. Rata-rata bercakap tentang CEFR. Jadi maksudnya hari ini pendidikan kita telah pun mengalami satu reformasi. Dan sebagai ibu bapa juga perlu tahu. Ibu bapa juga perlu tahu, perlu mengikuti perkembangan dalam pendidikan hari ini supaya kita selari dengan pihak sekolah dan sentiasa memberi sokongan kepada kami untuk merancang dan merencana aktiviti-aktiviti untuk anak-anak dan supaya selari dengan kehendak yang dituntut oleh KPM. Jadi saya cukup yakin dan ibu bapa di sini sentiasa bersedia, sentiasa memberi sokongan yang padu kepada pihak sekolah. Jadi saya rasa itu saja. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih kepada semua guru dan AJG PMJ yang telah bersama-sama dalam menjayakan program pada pagi ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Besar Dr. Kamaluddin dan Hanafi yang dapat bersama kita, begitu juga dengan Puan Nik yang dapat sudah hadir ke majlis kita pada pagi ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan yang penuh bermakna, berinspirasi dan bersemangat. Hadirin yang dirahmati sekalian, santun bicara kini diteruskan. Agar permufakatan terus bersemi, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Bersah Encik Muhammad Adilin Hafiz bin Haji Mahmud Sabri yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Islam untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengacara Majlis yang saya hormati Ayanda Dr. Kamaluddin bin Hanafi, alumni SK Islah batch 1994-1999.
Seterusnya yang besar Tuan Penasihat kepada PIBG SK Islam, iaitu Tuan Guru Besar Encik Alias bin Arifin, yang berusaha Puan Nik Hasdin binti Nik Sufian selaku pegawai SISC plus Sains Sosial Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru, yang juga merangkap sebagai pegawai perhubungan sekolah. Seterusnya barisan penolong kanan SK Islam, tidak dilupakan Puan Damba, Datin Rafi'ah dan juga anak-anak yang sudi melampahkan masa untuk hadir pada pagi ini, rakan-rakan AJKPIBG, guru-guru SK Islam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya mereka rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan eventnya juga memungkinkan sebagaimana yang kita rancang 14 Jun 2025 ini Sabtu, kita berjaya untuk mengadakan mesyuarat agung PIBG kali ke-34. Dan di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Rasmi Dr. Kamaluddin, Nadine dan juga barisan alumni kerana sudi untuk hadir. Dan ini pertama kali sebenarnya kita melibatkan alumni dalam mesyuarat PIBG bagi sekolah Islam. Seterusnya saya ingin mengatakan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah, Tuan Guru Besar, Penolong Kanan dan juga semua guru-guru kerana bersusah payah beberapa hari ini untuk set up, sedia dan sebagainya untuk kita menganjurkan majlis kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih banyak-banyak dan saya ingin merakamkan juga ucapan terima kasih kepada para penyumbang. Kita ada cabutan bertuah, ada berapa dan adalah beberapa orang yang menyumbang untuk cabutan bertuah tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga Allah memberkati dan memurahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Pagi ini sebagaimana yang guru besar sebut, ini mesyuarat agung PIBG. Makna kata inilah mesyuarat yang mana perlu keterlibatan para ibu bapa dalam kita sama-sama nak beri pandangan, carangan dan sebagainya demi kemajuan anak kita di SK Islam. Sebabnya kena ingat, anak-anak ini sebenarnya tanggungjawab ibu bapa. Itu yang paling utama sebenarnya, bukan tanggungjawab sekolah semata-mata. Jadi kita kena faham situ. Sebab kadang-kadang ada setengah ibu bapa ni, dia kira dia hantar anak sekolah pagar tu, lepas anak masuk kelas, pukul 4.45 yang ambil, settle. Walhal tugas yang utama adalah ibu bapa. Dan kebetulan Mari siapa daripada Kuala Lumpur, ada khusus 3 pagi di Kuala Lumpur, semaya Jumaat di Masjid As-Salam Kuala Jepun. Khatib ada baca satu hadis Nabi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-1 ni 31. Semua kita tahu hadis ni. Dan ampun dok tadabbur, ampun dok fikir apa yang tu khatib ayat tentang hadis tu. Dan berkata ada rindik, ada hubungan dengan PIBG ini. PIBG ini persatuan ibu, bapa dan guru. Jadi hadis tu Nabi kata apa? Semua kita tahu hadis ni. Nabi kata, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Semua kita tahu. Famous hadis ni. Satu, sadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladin yad'u lahu. 3 elemen itu yang mana menjadi sepatutnya kita kena pakai betul-betul. Apabila kita mati, 3 ni je harus meninggal. Satu, anak. Satu, sadaqatun jariyah. Makna kata PIBG, kita ni memang semua tahu PIBG tak ada penyumbang yang menyumbang dengan tetap. Tabung PIBG ni kita collect daripada sumbangan ibu bapa semua. Jadi inilah tempatnya untuk ibu bapa menyumbang. Dan mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kepada PIBG untuk kita buat pelbagai program dan juga projek-projek yang dipakai sekolah
itu dikira sebagai sedekah jariah yang mana akan mengalir pahala sehingga kita mati. Satu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, terkait juga dengan guru dan juga ibu juga. Tapi dalam konteks ini guru pula. Cikgu-cikgu kita ni hari-hari mengajar anak kita, bagi ilmu, tak kira dah ilmu apa semua, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah apa semua tu, yang mana anak-anak boleh manfaatkan. Moga-moga itu juga menjadi pahala untuk kita bawa kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, waladin jadu. Itu dah peranannya kita nak mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Bukan sangat soleh, dia apabila mati seesok tak mau mendoakan kita. Jadi fikir-fikir sekali betul lah sabdaan Nabi itu terkait dengan kita semua. Yang kedua nak sebut juga, mungkin orang yang bertanya, masa AJM tahun lepas, AJM kali ke-33, rasa-rasanya yang dilatih YDP orang lain. Tiba-tiba orang lain betul-betul. Dia buat apa? Tak apalah, kalau bagi sedikit pencerah. Apa masa AJM tahun lepas hanya dilantik sebagai AJK biasa lah. Tapi selepas bulan lepas lantikan itu, mantan YDP Arwah Puan Najah, dia meletak jawatan atas sebab-sebab tertentu. Jadi mantan guru besar masa itu, Cikgu Muzli, dia dapat pandangan daripada JPN membenarkan untuk diadakan satu mesyuarat khas lah, mesyuarat khas kalangan AJKPIBG untuk melantik YDP yang baru. Jadi dalam mesyuarat itulah setuju belaka untuk lantik anggota sebagai YDP yang baru. Jadi maknanya nak kata pintu belakang itu bolehlah pintu belakang lah. Mana mungkin dilantik melalui AGM. Jadi hari ini AGM kejap lagi ni lepas Dr. Kamaludin Rasmi, kita akan buat AGM mesyuarat tu, baru akan lantik YDP baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih lah YDP baru yang tuan-tuan berkenan untuk meneruskan kita punya usaha di SK Islam. Sebab tak orang kita tanya, pelik AGM itu orang Tino jadi YDP alih-alih hari ini tiba-tiba orang jatuh. Itulah kisahnya lah. Baik. Okey, aku rasa kecek banyak. Sebab ruang ini nak bagi kesempatan yang sepenuhnya kepada Ayahanda Dato' Kamaludin untuk dia bercerita apa semua berkaitan dengan Islam. Dan aku secara peribadi amat terharu. Sebab apa? Sebab alumni tahun 94. Tuan-tuan imagine, tahun 94 peringkat ayah. Ada kira Dr. Mona ni 17 atau 7. Sanggup pukul 4-5 orang sekali dengan datang apa untuk menyumbang kepada kita. Dan benda itu bukan mudah. Dan kalau boleh, kalau kira usia Islah ni puluh-puluh tahun. Dan nama ingat satu kisah di mana sekolah sains terutama kalau saya ada Terengganu tu, alumni dia boleh menyumbang sebuah bak rega 970,000 kepada sekolah. Dan tak mustahil SK Islah boleh buat gitu. Cuba kita contoh mudah-mudah. Kita katalah 94 satu kelas ni lebih kurang 91 tahun. Lebih kurang lah kita kata ada 90 batch. 90 batch, satu batch kita katalah 200 orang. Sebabnya kalau dalam satu kelas ni ada 7 kelas. 8 kelas ada satu. Kita katalah 8 kelas 30 orang, 200 pergi datang 200 lah. 200 orang kali 90 batch kali pula sorga tu bagi siap 100 riyal. Kira-kira coba-coba lebih kurang 180 juta kita boleh bukti. Bukan sakat bah lah, orang boleh beli juga lah. Tapi itu semua perlu kepada keterlibatan semua lah. Macam abang sendiri, abang tak sekolah sini. Adik abang ada 3 orang sekolah sini. Jadi best dia tu 3 orang dah dia boleh hukum. Dan lain-lain ni mungkin lah ibu bapa yang hadir pada hari ini ada alumni SK Islam. Jadi kita pakai bantu untuk kumpul dana untuk kita buat pelbagai lagi projek-projek untuk memberi manfaat kepada anak-anak kita dengan lebih selesa. Gitulah lebih kurang ceritanya. Jadi sebagai penutup, sebab sekejap lagi mesyuarat kena kecek pula. 2 kali kecek YDP hari ini. Tak kami modal. Jadi untuk majlis ni sekali lagi yang mau terangkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ayahanda Dr. Kamaludin dan juga Datia dan juga barisan alumni yang sudi meluangkan masa hadir pada majlis pada pagi ini. Seterusnya terima kasih kepada pihak sekolah atas kerjasama yang diberikan dan amal nak ucap
berbanyak terima kasih kepada ibu bapa yang sudi buang masa. Kalau ikut sibuk, semua orang sibuk. Betul? Tak ada orang yang boleh tak sibuk. Baby sibuk cara baby. Anak dia satu sibuk cara dia satu. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh bapa ini agak amat hargai, dan itulah komitmen kita. Sebagaimana guru besar sebut, ini tanggungjawab kita. Dan amat tambah sikit lagi, tanggungjawab ini jangan rasa sia-sia, jangan rasa sahaja-saja. Sebab tanggungjawab ini adalah merupakan satu kewajipan yang mana kalau kita buat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, Allah akan bagi pahala. Dan tuan-tuan kena ingat, mari pagi ini bukan sia-sia. Ini adalah merupakan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa. Kita niat lillahi ta'ala, kita boleh pahala, dan pada itulah kita nak bawa jumpa Allah sesat. Jadi sekali lagi, terima kasih dan juga maaflah sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penganjuran majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini Allah kira sebagai amal soleh, dan insya-Allah dengan amal soleh itu menjemput rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala nanti, insya-Allah. Terus pada itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lontaran kata dan semangat kebersamaan yang dikongsikan oleh Tuan Yang di-Pertua PIBG. Warga Dewan yang dirahmati sekalian, tiada kata yang lebih indah untuk menggambarkan rasa gembira dan bangganya apabila majlis ini akan dirasmikan oleh seorang tokoh yang pernah menjejakkan kaki kecilnya di ruang yang berbeza, di nama yang sama, menimba ilmu dan membina impian di bangku sekolah kebangsaan Islam. Bagi memenuhi jiwa berwawasan, berikan semangat dan kekuatan, kini tibalah masa yang ditunggu, iaitu ucapan dan amanat yang akan disampaikan oleh Yang Dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi, alumni Sekolah Kebangsaan Islam. Seterusnya, beliau juga akan merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Islam kali ke-34 tahun 2025. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurusi majlis yang berusaha Tuan Guru Besar SD Islam Cikgu Alias dan kaki tangan SD Islam, yang berusaha Puan Nihaslin yang mewakili PPD JPN, yang saya kasihi Tuan Pengurusi PIBG Baginda Muhammad Adilin Hafiz dan PJK PIBG, ibu bapa dan hadirin sekalian, tidak lupa juga rakan-rakan alumni yang hadir bersama saya pada pagi ini, 6, 7 orang, 8 orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada pagi yang ceria, saya rasa, dan cuaca yang baik untuk
tujuan untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk pembelajaran anak-anak kita. Apabila sebut perkataan Islam, saya ni dan rakan-rakan saya juga yang ada di sini rasa satu perasaan lain macam lain macam Islam. Sebab kita dididik dan membesar bersama. Lebih kurang bulan lepas sebelum itu, seorang rakan kita memberitahu bahawasanya sekolah Islam, keputusan sekolah yang membuat penjumpaan ramah mesra. Maka kita maju, dan inilah pertama kali dari rasa 50 ataupun 60 tahun kita kembali semula ke sekolah, back to Islam. Walaupun mungkin sekolah ini bukan lagi sekolah yang kita pernah belajar dulu, tapi jenama dia itu masih ada, iaitu Islam. Masuk ke sekolah ini, masuk saja pintu pagar, tengok School of Success. Kita rasa tak tahu macam mana, very excited. Masuk, tengok saya pusing seluruh kawasan sekolah ni, tengok suasana sekolah yang sangat-sangat ceria, sangat-sangat mendorong pelajar-pelajar sekolah ini untuk belajar dan menunjukkan kemampuan masing-masing. Tidak macam sekolah-sekolah kita zaman dulu. Apapun, saya juga berasa teruja. Saya tak boleh ditunjukkan video tadi betapa pencapaian sekolah murid-murid kita dari bidang akademik, bidang co-curriculum dan juga sukan, semua cemerlang lah. Apabila kita tengok balik pada zaman saya dan zaman kawan-kawan sekalian, kita memulakan persekolahan darjah 1 pada tahun 1964 darjah 1. Bukan di sini. Saya nak banyak itu, saya nak beritahu sekolah Islam yang pertama, nama dia dulu. Kenapa dinamakan sekolah Islam? Sekolah Islam ni asalnya ialah berasal daripada Madrasah Al-Islam, sekolah Arab. Ini belum merdeka, tahun 40-an. Mungkin sebelum pada itu lagi. Nama Al-Islam daripada Madrasah Al-Islam. Maka dikekan nama Islam sampai hari ini. Kemudian sekolah Arab itu sudah tidak lagi berfungsi. Tepat masa itu ialah di bangunan yang digunakan oleh tapak bangunan yang digunakan Mahat Muhammadi sekarang, Jalan Teleskop. Mahat Muhammadi dekatnya Jalan Teleskop. Itu ialah tapak Islam yang awal, Madrasah Islam. Kemudian daripada sekolah Madrasah Islam juga boleh tidak berfungsi, ditukar pula jadi sekolah Inggeris pada tahun 1947, belum merdeka lagi. Sekolah Inggeris yang hebat pada masa itu dinama Islam English School. Pada ketika itu ada beberapa sekolah aliran Inggeris swasta di Kota Baru ini, ada 3. Satu sekolah Inggeris lah, Islam English School. Yang kedua, kalau lama-lama dia pun pindah ia besar ingat, Kota Baru English School. Dan ketiga ialah KES, Kelantan English School. Masa tu sebelum merdeka, sekolah rendah yang beraliran Inggeris hanya ada 2, iaitu sekolah Zainab dan sekolah Sultan Ismail. Sultan Ismail, ya. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk di sini aliran Inggeris, English medium, primary. Masuk sekolah itu ialah terdiri daripada anak-anak orang yang elit, penduduk bandar. Selepas merdeka, barulah kerajaan telah mewujudkan beberapa buah sekolah aliran Inggeris primary. Satu daripadanya Islam, dinamakan Islam Primary School. Nama penuh dia Islam National Type English Primary School, panjang. Tapi kata Islam Primary lagi. Bahasa Inggeris. Pembelajarannya digunakan di bahasa Inggeris secara keseluruhan. Semua matematik, geografi, history, semua tu dalam bahasa Inggeris. Saya kalau pada ketika kita main pendidikan jasmani pun PE, dia bagi physical exercise pun guna bahasa Inggeris. Nak minta cikgu nak pergi tanah tu kena kecek bahasa Inggeris. Tak kerja bahasa Inggeris kena denda. Itu masa tu, ya. Itu tahun kami menggunakan 64, tapi kami tidak pasti tahun berapa. Tapi saya rasa mungkin selepas merdeka, sekitar tahun 58
ataupun 59. Begitulah. Sebab apabila kami masuk darjah 1 tu sudah ada senior-senior kami sampai darjah 6. Darjah 1 1964. Okey. Kalau kita tengok pada visual yang saya tunjuk ini, itulah wajah-wajah kami pemuka-pemuka karat tu pada darjah 1 tahun 64. Black and white warna dia. Pak saya nak tunjuk tu itu kelimah Islah di atas bangunan putih tu, atas bangunan warna putih. Itulah ISLH warna merah. Saya ingat dia warna dia. Okey, seterusnya. Ini saya nak bagi penceritaan sekolah Islah. Ini tadi ada satu gambar, ada satu. Okey, seterusnya. Naik ke darjah 2, tinggi sikit, besar sikit. Kalau tengok ada sama-sama kaki dia bergantung, kecil masa tu. Okey, teruskan. Ini kita naik darjah 4, darjah 4A masuk dari situ. Okey, teruskan. Okey, darjah 5. Okey. Pada masa kami di darjah 5 iaitu tahun 1968. Sekolah Islah kita ni daripada Jalan Perang Cepat telah dipindah pergi ke bangunan lama, tapi tempat baru. Tempat baru iaitu kita pergi guna satu bangunan yang telah ditinggalkan oleh Sekolah Kebangsaan Padang Garam. Bangunan yang lama, bangunan style era British ini, iaitu bersebelahan dengan pejabat pendidikan negeri yang ada sekarang. Kita guna sekolah itu. Guna. Bangunan sudah lama, bangunan kayu. Guna pun berkongsi dengan satu lagi sekolah, Sultan Ismail Putra 2, SIPS 2. Berkongsi dengan dia. Kita ngajar pagi, dia ngajar petang. Kita ngajar petang, dia pagi. Berkongsi sekolah. Inilah bangunan dia. Kita tengok bangunan dia ni, lain sikit. Dia ada pokok besar juga, ada pokok besar. Okey, seterusnya. Ini adalah masa kami di darjah 6. Darjah 6, ada pokok besar. Bucu sekolah sekarang, pokok sudah tidak ada. Padang pun saya rasa ada kecil sangat dia ada. Itulah keadaan sekolah Islah. Tahun 69 kami akhir di situ. Sehinggalah tahun 91. Mari sini barulah Islah itu mendapat bangunannya sendiri sebagaimana yang kita lihat ini. Berapa tahun tu bertukar sekolah tu. Nah, itu Islah. Okey, seterusnya. Sebelum pada tu, okey. Ini adalah barisan pengawas pada masa itulah. Masuk rakan saya sendiri dan juga Encik Maslah yang ada sama saya ni, dia itu salah seorang pengawas. Pengawas macam itu. Pakaian uniform pada masa itu lelaki baju putih, seluar putih. Kalau murid perempuan pakai skirt. Masa tu baju kurung tak ada lagi. Sekolah putih. Pelajar perempuan pakai skirt coklat lah. Coklat, saya rasa tak kata silap. Coklat ni brown. Perempuan. Dan kita ada beg. Hari ni saya pakai beg ni. Beg Islam, beg original Islam. Tak sama dengan beg atas sini. Ini beg yang telah dimodify. Telah jadi ST setelah kemasan. Ini beg asal yang ada di sini. Okey. Beg asal ni saya nak cerita sikit. Dia ada tulis di situ. Cogan kata. Nanti saya tanya cikgu, cikgu ada ada ke tak cogan kata sekolah ni? Dia kata tadi tidak ada. Nak buat ni. Buat dia ada ni kata semangat. Kalau sekolah sukses, betul tak? Beg ni dalam dia ada cogan kata dalam bahasa Latin 3 perkataan. In, viam, rectam. Kita search Google ke apa makna dia tu, rupanya in viam tu dalam perjalanan, on the way. Rectam ni jalan yang benar, jalan yang lurus. On the way to straight path kalau bahasa itu. Mana menuju jalan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau ada siratal mustaqim betul ya. Itu ialah in viam rectam. Okey. Seterusnya. Tadi kita tengok beberapa pencapaian pelajar-pelajar kita, hebat lebih hebat dari masa kami masa dulu tak banyak, tidak ada banyak. Satu-satu antara yang pencapaian kita saya membanggakan pada hari ini, saya nak rasa bangga sekilah ialah sekarang ni tak ada dah, iaitu permainan lalu lintas. Permainan lalu lintas, bahasa Inggeris dia panggil traffic game. Traffic game ni sekolah Islam, sekolah kita pada tahun 18, masa saya tu 64 dan 68 dan 69 kita menjadi juara berturut-turut 2 tahun. Dia ada perlombaan lah, susah saya nak beritahu sini cara dia.
Tapi nilai kita saingan kita yang hebat pada masa itu ialah sekolah China Chongqing. Masuk final kita dengan dia. Dan kita mendapat juara 2 tahun berturut, dapat piala pusingan dan ada piala masing-masing. Dan yang ada di sini pun masalah pun sebahagian daripada tim dan cikgu tersebut. Okey, terus. Dan ini pasukan bola kita hari ini lah. Di tahun 69 kita buat ada pasukan bola, kita pakai jersey. Dulu warna rasmi sekolah Islam dulu hijau putih. Lalu mana itu? Hijab putih. Tak tahu dia kalau putih jadi kuning. Saya pun tak tahu macam mana pilih berubah. Jersey kita lah hijab putih. Kita main hoki ke lawan hoki dulu. Permainan yang ada masa itu ialah bola, hoki, netball bagi wanita. Tak ada volleyball tak kenal lagi volleyball. Faham zaman kita lagi tak kenal. Kenal ni je hoki, bola. Dan kita buat lawatan ke sekolah-sekolah Inggeris di kami lawatan pertama ni ialah di sekolah Sultan Ibrahim di Pasumah. Dah. Okey. Dah kena ingat masa tu main bola kaki ayam je. Berkaki ayam. Bukan ni je kaki ayam tak ada. Okey, terus ni. Ini pun sukan tahunan. Kaki ayam juga unggah 100 meter, 200 meter. Okey, terus ni. Ni anak-anak kita lah ni gambar saya ambil daripada Facebook kan. Anak kita hebat, pakai kasut bola, pakai start. Tak semua kita dulu kaki ayam je, tak apa. Kaki ayam pun boleh berjaya juga. Boleh ada pencapaian. Okey, terus ni. Dan inilah staff cikgu pada tahun 97. Masa kita di darjah 4. Masa tu mungkin guru besar ni Mr. Jo. Dan ada cikgu yang hebat-hebat ni. Tatai Comel belakang. Masa tu pun cikgu wanita pun tak ada orang bertudung lagi masa tu. Bukan masa tu tak ada lagi. Sekolah yang putih pula. Okey, seterusnya lagi. Tapi cikgu Honda ni pun hebat juga. Saya tengok dalam Facebook tu hebat juga. Tidak ada beza lah. Okey, seterusnya. Inilah kawan-kawan saya daripada Islam. Daripada saya tahun 64 sampai 69. Inilah antara mereka. Dan mereka ni ialah orang-orang yang hebat. Betul lah. School of Success telah mencipta orang yang hebat. Dalam gambar ni ada 3 orang engineer. 3 engineer. Ada 3 orang pegawai kerajaan senior di Putrajaya. Gambar ni di Putrajaya, di Kelab Tasik Putrajaya. Ada 3 engineer, ada seorang doktor, ada seorang pegawai tentera pencing. Dan ada 2 orang pengamal media yang senior. Seorang itu menjadi pengurusi bernama daripada Islam, kawan-kawan kita. Dan seorang itu adalah seorang penulis NST, News Time yang senior. Inilah orang-orang yang telah dididik hasil ledakan Islam pada tahun 60-an. Yesus. Ini juga sampai kita buat reunion. Ada kawan kita seorang kahwin pada umur yang sangat-sangat lewat. Umur ni puluh baru kahwin. Maka kita buat special inilah sambut di Putrajaya. Okey, seterusnya. Ini yang terbaru yang kita katakan kita buat di Kuala Lumpur. Saya nak bagi tahu kata kenangan di Islam ni ialah satu kenangan yang unik di sekolah rendah ni sehingga kita masih kekal hubungan itu sampai hari ini. Bagi kita sendiri, saya terutama saya sendiri, kawan-kawan di universiti saya tak berapa ingat lagi. Mungkin 2-3 orang yang mengaji yang belajar medicine seperti saya. 3 orang. Tapi hak Islam ni kita ikut lagi. Sampai hari ini kita masih ada tu. Ini yang unik. Kita tak tahu sebab apa. Mungkin sama kanak-kanak tu dia aura dia lain daripada zaman kita masih ke universiti ataupun sekolah menengah. Seterusnya. Jadi sekali lagi, kali ini saya bawa seorang cikgu. Kalau saya sebut nama mungkin sebagai penaik itu arwah Cikgu Hasan tadi. Dia duduk kat Bayar 12 tu. Antara cikgu yang sangat terkesan dengan kami-kami semua. Dia cikgu zaman dulu, dia orang je. Cikgu Hasan ni saya ingat daripada Jas 1 sampai Jas 6, dia ngajar kita all subject. Dia boleh semua all subject. Cikgu Hasan berguna bahasa Inggeris pun dia boleh. Bahasa Melayu pun boleh, matematik pun boleh. Sains dia tak ada.
orang tu, suka pun dia boleh ngajar kita semua. Itu tidak sebab tu kita membuat penghargaan jemput beliau bersama kami di Putrajaya. Okey, terus. Kami kawan-kawan kita lah, setelah lama dulu. Okey, teruskan. Okey, ini hak satu masalah ni ada dapat kita. Saya nak highlight cek masalah ni, ada pakai luka adalah ni. Umur juga kita. Dapat Islam pada UiTM pergi ke Amerika, pergi ke Indiana. Bawa balik 1 minggu, dia join apa ni Bank Bumi, masa tu Bank Bumi. Bank Bumi Putra. Dan ni si Andy lah. Bank Bumi Putra dia lah orang yang menyusun sistem IT dan pengurusan Bank Bumi Putra seluruh negara. Ini dia ada di sini. Ini daripada Islam. Ini pakar tukar dah dia lagi. Baru kena seluruh 2-3 tahun. Okey, seterusnya. Ini kita pergi melawat guru kita. Pakar dengan kawan-kawan yang mari pergi ziarah guru kita ramai-ramai. Ini rumah Encik Nur Hasan Ali. Seterusnya. Ini ada satu lagi guru kita, Mr. Tan. Mr. Tan ni, kalau kita ingat dia ada orang foto dekat pada Merdeka. Ada dia. Mr. Tan ni ialah dia di guru sementara, tapi dia maknanya kita terkesan dengan pendidikan dia. Dia bahasa Inggeris, matematik juga semua. Sampai dia masih ada pun kita pergi ziarah dia lagi. Mr. Tan di ruang foto studio. Okey, seterusnya. Ini penghargaan kepada Encik Nur Hasan Ali. Okey, terus. Inilah logo. Inilah logo baru. Logo Islah yang baru. Saya tunjuk tadi adalah logo yang tak sama dengan logo asal. Tidak ada perbezaan kata. Mungkin lepas ni ceritanya pun boleh buka kira cerita di sini buat satu logo apa ni, cokan kata untuk beri semangat. Cokan kata yang beri semangat pada pelajar. Ini suasana sekolah saya bagi itulah dari kelas apa. Teruskan. Dia School of Success. Kalau yang sedia dulu kita tak ada lagi ni. Dan kata-kata yang hebat memberi rangsang kepada itu. Okey, ada lagi. Teruskan. Okey, lagi. Dan ini, okey, teruskan. Ini yang kita bagi bersama dulu pertama kali kita berinteraksi dengan pihak sekolah. Dengan wakil daripada PIBG. Itu tempatnya sama. Sebelum itu, ini adalah barisan yang ada yang datang bersama saya pada hari itu, itu hari juga. Okey, seterusnya. Ini ialah flash yang asal yang saya pakai dan orang-orang saya, orang alumni yang lain pakai buat waktu 96 hingga 64 hingga 69. Okey. Bismillah. Okey. Itulah bicara ringkas sejarah Islam. Supaya kita boleh tahu. Maknanya anak-anak yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini ialah mari tetap kemudian betul. This is the school of success. Daripada dulu pun dia telah melayani banyak tokoh-tokoh yang hebat, orang-orang yang hebat, lebih hebat daripada kita yang ada di sini, kawan-kawan alumni di sini. Dan insya-Allah pada masa akan datang dengan visual yang kita tengok tadi, dia akan lagi melahirkan insan-insan yang hebat pada masa akan datang. Insya-Allah, kita pakat-pakat. Sebab itulah kita berada di sini pada hari ini. Okey. Seterusnya sedikit pesanan. Saya nak bagi sedikit pesanan, sedikit saja pada hadirin pada hari ini. Kalau kita tengok trend dia memang macam ni. Mana-mana PIBG apabila berikut, apabila ada mesyuarat yang paling ramai tahun ini. Itu sikit. Saya sekian sekali dulu kata paling ramai tahun ini. Mana-mana pun zaman saya jadi PIBG masa di sekolah kampung dulu pun macam ni lah. Ibu mari paling ramai. Yang kedua kalau bapa hidup belakang biasanya belakang sikit. Itu trend biasa. Yang ketiga guru hidup tepi. Sebab tu persatuan ini dimakan persatuan ibu. Dia sebut ibu dulu. Dia tak sebut bapa dulu. Betul. Orang yang bernama PIBG ni dia sebut ibu dulu. Sebab ibu yang cara cana pada dia. Lepas tu baru bapa di belakang. Bapa guru dulu anak tepi. Gitu. Trend. Jadi tak ada apa-apa. Ini satu benda yang bagus, insya-Allah. Dan kehadiran hari ini pun saya rasa okey. Kepada ibu bapa, saya ingin memberi beberapa pesanan, mungkin tahu peranan bagi seorang ibu bapa. Cuma saya bagi daripada pengalaman kita sebagai orang tua, sebagai orang yang alumni daripada
islah ini juga. Ada beberapa perkara yang saya nak bagi peringatan, iaitu nombor satu, kita kena selalu ingat, ialah rumah kita tu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita, bukan sini. Di rumah tu ialah sekolah pertama, the first school, madrasatul ula, di rumah, bukan sini. Dan ibu bapa adalah guru-guru pertama bagi anak-anak mereka. Maka sehubungan dengan ini, apa sahaja didikan yang kita berikan anak kita, apa sahaja bimbingan yang kita beri pada anak kita dan tunjuk ajar, dia akan ingat. Pasal umur kanak-kanak, terutama dalam lingkungan 2 hingga 5 tahun, 10 tahun, itu ialah masa yang paling molek sekali. Otak dia sedang berkembang dan dia akan menyimak benda-benda baru. Jadi kalau tempoh itu kita menunjukkan tauladan yang baik, tutur kata yang baik, tunjuk ajar yang baik pada anak kita, maka dia akan ikut. Anak-anak akan melihat bahawasanya ini ialah betul. Apa yang ibu bapa dia buat betul. Cakapan ibu bapa dia tuturkan betul. Maka benar dia akan percaya, dia akan adopt. Dia akan ambil, oh ni ayah tu kecek lagi ni. Dia cakap lagi ni. Kalau jenis ibu bapa, anak dia cakap ibu bapa jenis, ibu bapa lah jenis lagu ni. Pula anak-anak dia kata, salah betul. Ini satu. Jangan tiru. Jadi setelah itu kita kena jaga sini. Kita bina ajar agamanya, akhlaknya, pendidikannya, tanggungjawab kita. Nombor satu, sebelum kita hantar anak pergi sekolah. Sebelum dia umur 7 tahun masuk darjah 1 di sekolah. Tanggungjawab kita. Hak lagi saya nak bagi peringatan pada ibu bapa ialah di rumah. Tapi kalau rumah kita ni rumah biasa ke, rumah kayu ke, rumah rusa ke apa, itu pada kemampuan masing-masing. Mesti wujudkan satu suasana pembelajaran di rumah. Di rumah sendiri wujudkan satu suasana pembelajaran. Dia ada satu corner, kita bagi study corner. Kalau kita ada kemampuan, dia jadi satu bilik, pasal ekor, apa semua. Kalau tidak mampu pun berpipah. Dia ada satu corner itu supaya dia boleh belajar, baca buku, buat homework di situ. Okey. Satu contoh saya nak tengok, contoh saya pergi merawat seorang sakit tua di rumah. Saya nak ke rumah. Ayah dia tu kerja dia di Kelang. Ada dah, dia duduk Kelang. Mau kerja buat kuih. Kalau sakit jatuh dia, jadi saya dirawat tu dia. Apabila saya melangkah kaki rumah, dia orang kampung biasa. Saya tengok ada satu sudut tu, ada meja, ada kursi, buruk lah, tidak baru. Mana meja ada kursi, dan ada tulis kata-kata macam ni. Ada dia situ, tulis kata-kata semangat pada dia tu. Budak tidak ada situ. Saya tanya, dia jawab apa, kelas apa? Dia kata dia tingkatan 4. Masa tu dia tingkatan 4 lah. 4, ada tulis kata-kata semangat. Oh, dia tingkatan 4. Pas saya tanya, apa cita-cita awak? Nak jadi apa awak? Saya tanya. Dia tanya nak jadi cikgu, budak perempuan. Tengok suasana dia. Apa jadi pada budak tu tadi? Saya follow up dia. Dia sekarang menjadi pensyarah di salah sebuah universiti awam di Malaysia ni, dan sedang membuat PhD. Ayuh nelayan. Mau buat kuih. Tapi dengan semangat dia tak begitu tu, peluang juga dia nak buat PhD. Ini maknanya saya masukkan dengan mewujudkan suasana pembelajaran di rumah. Dan bila anak kita buat homework, anak kita buat kerja sekolah, ibu bapa kena tunjuk contoh tadalan. Jangan kita duduk sekali, soalan kita duduk sekali dengan dia. Tapi ibu bapa je main kau ni macam. Jadi tidak anak dia pembelajaran dia kena kita tu sama naik dengan anak. Kalau boleh. Okey. Itu ialah mewujudkan suasana pembelajaran. Saja kau kena buat. Ikut kemampuan masing-masing. Lepas tu jadi seterusnya ialah jadikan anak sebagai kawan dan sahabat. Anak kita tu dia kita kena sayang. Kalau kita tak sayang dia akan sayang orang lain. Kita tak tahu. Sayang itu akan beri nasihat yang benar atau tidak. Lepas kita kena tahu anak kita tu berkawan dengan siapa. Bukan tak kata, kalau tak sayang orang susah, orang miskin. Bukan tarah kita. Tidak lagi itu. Kawan dengan orang-orang yang mementingkan pembelajaran. Saja. Satu contoh, saya bagi satu contoh. Ada seorang anak kawan saya, bapa kawan saya dia kolej pencen lah, kolej. Ini Kota Baru. Apa dia pencen? Dia kami doktor, kami masuk alam pekerjaan. Setiap kali saya jumpa dia akan pakai tangan saya, terima kasih doktor, terima kasih dokter. Kita ingat, terima kasih kerana kita bagi rumah dia.
atau kita terima kasih ni kita ya bawa buah tangan. Tapi saya jumpa kedai tu bandar Kota Baru, dia terima kasih juga. Jadi saya terfikir apa dah dia tua ni ucap terima kasih pada saya setiap kali kita berjumpa. Sampai masa kita pergi rumah dia, saya kata, apa cik Amba nak tanya? Amba lah, nak tanya lama dah. Sebab apa Pak Cik setiap kali jumpa saya, Pak Cik kata, terima kasih. Dia kata, saya nak balik gini ke doktor. Saya nak gini ke doktor. Saya terima kasih kerana masa cik-cik tu anak saya kahwin dengan doktor. Kalau anak saya tersayang dengan doktor, tak tahu anak saya nak jadi apa, dia kata. Anak-anak dia hebat lah. Anak-anak kahwin dengan saya tu, sore jadi doktor pun saya juga. Dan sore itu jadi apa ni IT, pakar IT. Meninggal. Anu yang kata penghargaan kepada bapa, kepada kawan-kawan ini yang berkawan tu. Itu. Dan kena tahu, kena anak kita tu berkawan dengan siapa. Dan yang akhir sekali ialah kita belajar anak-anak kita ni di buat kunjungan lah, kunjungan lawatan. Tak pernah jauh, sampai Kuala Lumpur, Bumi Banyak ke. Supaya kita buat pembelajaran sambil belajar. Pergi sekali anak-anak kita, ajar tunjuk. Sebenarnya dari sekitar bandar Kota Baru ni, kalau kita nak belajar sejarah, belajar apa, boleh saya nak belajar. Di sekitar pada pen kita Istana Kota Lama, kita tepi sungai, mengapa ada tambatan diraja, gapo ini tempat ini tempat gapo, mengapa ini bank ini dinamai bank kerapu. Semua itu ialah ilmu-ilmu yang tidak sekolah tak ada. Tapi ibu bapa tu bawa lah anak kita pergi di kawasan tu, tengok ni istana. Dulu macam ni. Ini bank kerapu nama dia. Sekitar Kota Baru ya, tak pernah pergi jauh. Tapi kalau ada kemampuan, kita bawa lagi lebih jauh. Tak ada masalah. Cuma nak ayat kata bawa pergi jalan sepanjang. Sebab pada kita berjalan dengan anak kita tu, itu ialah pembelajaran. Dengan sangat tidak paham. Dan kita boleh kenal pasti kelemahan anak kita, kelebihan anak kita. Dan saya sendiri, anak saya, kalau nak kata saya kata, cuba baca plate number. Ada orang lain dia baca, dia sorry tak baca, anak suruh saya. Cuba tengok molek. Tak ada baca. Baru kita tahu, anak kita ni ada masalah mata. Kita tak tahu anak kita ni ada masalah mata. Sehingga kita berjalan dengan dia tu, kita suruh baca, plate number kita tak baca. Orang lain baca. Itulah. Mana dengan saya tak langsung tu. Dah. Budak-budak dia tak layak. Okey. Itulah pada ibu bapa. Itu saja. Yang kedua pada guru-guru. Saya pun yakin pasal guru jaga kita ni habitat tak kata cawak hotel lah untuk memberi yang terbaik lah, yang terbaik untuk sekolah kita ni. Cuma kita nak minta satu ya, beri perhatian khusus kepada murid-murid yang kurang dari segi ekonomi, yang miskin, yang kurang ada masalah kesihatan, yang ada murid saya jumpa tu, dia masalah pendengaran, dia tak tahu, kata dia kurang dengar. Jadi kena tengok saya, dia tak tahu kata mata dia tu kurang. Jadi kena tengok saya. Jadi kalau kita kita lepas pandang pada benda-benda lagi ni, maka dia akan tertinggal. Terutama murid-murid yang miskin. Saya ada satu lagi, saya suka orang contoh. Seorang kawan saya juga, tak ada dari agama, kalau seorang ada dari agama, saya tengok ni, dah miskin. Jadi kita sangat-sangat miskin. Time-time kita hari-hari cuti apa? Kami Jumaat ya, Jumaat Sabtu. Kita ni pusing bandar, saya suka nak suka pusing bandar Kota Baru. Kita selisih dengan dia tu, dia nak bawa beca, kutip botol, beli botol buruk, sok abang lama, dapat kotak lama. Kerana kemiskinan. Ayah dia tu video ke tu ya, video bagai lama. Kalau kita ingat dalam itu dia kasih. Ada saudara umur dah lama tu, kutip di bagai lama, surat khabar lama kan. Sangat miskin, siapa dia tu, siapa nak kata lima tu dah tak boleh lah. Kata lima dah kata teruskan sampai kata ini. Dia bagi tahu saya kata aku ingat hidup aku setahun ni. Sekarang ni that's all. Habis sekarang ni dari video. Jadi storekeeper pada satu kedai yang masyhur di Kota Baru ni. Jadi storekeeper. Tapi jam yang berputar maka ada saudara saya mari dia mari kepada telefon. Suruh dia teruskan belajar semula.
ambil SPM semula, ambil SPP semula. Barulah dia dapat belajar, terus naik daripada ijazah pertama, boleh ijazah kedua, boleh PhD. Itu dari segi belajar. Pihak miskin ni dia pick up. Boleh PhD. Masuk hijau pula. Sampai dia naik tinggi sampai dia jadi pegawai pertama. Pegawai duit negara selain Perdana Menteri. Ketua Pengarah Perbendaharaan. Islam. Daripada Islam. Miskin tu, daripada miskin. Kalau bandingkan kita kan, iyalah. Itulah saya kata cikgu ni beri perhatian khusus kepada murid-murid yang hak-hak macam ni, unfortunately macam ni. Yang ketiga sekali, akhir sekali pada PIBG lah. PIBG ada sini ni, dia pun banyak dah tadi, panjang lebar, bahasanya guru ni kena jadi PIBG jadi jambatan antara pihak sekolah dan ibu bapa. Gunalah platform PIBG dengan sebaik mungkin untuk anak-anak kita. Bukan untuk kami-kami yang di sini, bukan untuk cikgu, untuk anak-anak kita senang PIBG ni. Ada masalah ke apa, anak-anak kita, kalau boleh terus ke pihak sekolah, okey, good. Tapi kalau bahasa sekian nak jumpa cikgu Aliyah, sekian nak jumpa PKM ke apa semua, boleh pergi jumpa Hafiz Abli, boleh bayar dia. Ayo sekian pergi jumpa juga baik kita. Apa masalah anak? Cakap pasal anak, discuss masalah anak dengan pihak sekolah. Ini jadi jambatan. Satu contoh saya ada satu lagi. Sambil kawan saya, cikgu juga dalam Islam. Jangan kawan saya lah kalau ulus ni. Ada di sana pula lingu anak ibu anak murid kan kenaka apa. Ibu bapak tu pakak kepada dia juga gitu betul betul. Motor ni main motor cikgu kan. Sekat betul betul. Nak kata dia bapak cikgu dia pula lingu anak saya. Anak ayah ni bapak kan kita tengok lah dalam berita kan. Ada Malaysia harus sekolah masuk pangkat pakak cikgu juga betul kita. Tak saya tengok mudah-mudahan berlaku. Maka PIBG lah platform untuk menjadi jambatan sekolah dulu. PIBG juga berperanan untuk sekolah-sekolah itu comel ya. Tapi ialah KJR ini dia ada bajet dia terhad, ada di situ bukan sekolah saja. Maka peranan PIBG juga untuk penambahbaikan sekolah ni dari segi prasarananya, dari segi kurikulum, dari segi apa-apa saja untuk kebaikan anak-anak kita juga. Itulah supaya kita betul kita menunjukkan sekolah school of success. Dan saya harap pihak Islam ni, guru, PIBG dan alumni yang baru tunjuk awal kali pertama dalam masa 50 tahun ini kita dapat melakukan sesuatu untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi saya tidak akan panjangkan masa lagi cukup setakat itu. Dan akhir sekali dengan nafas yang mulia saya meresmikan pada AGM PIBG kali ke-34 ini dengan nafas yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi atas ucapan yang amat bermakna, perkongsian sejarah lama Sekolah Kebangsaan Islam, mengambil memori dan kesudian merasmikan majlis. Terima kasih atas suntikan semangat dan wawasan yang dikongsikan. Yang bersama Dr. Kamaluddin bin Hanafi bukan sekadar perasmi. Beliau adalah cerminan kejayaan seorang alumni yang berkembang dengan main bakti. Ibarat sirih pulang ke gagak, akar tak pernah melupakan bumi. Kehadiran beliau hari ini bakal menjadi inspirasi buat generasi pewaris ilmu. Hadirin sekalian, yang dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi mewakili alumni ingin menyampaikan sumbangan khas daripada mini batch 1964-1969 kepada Sekolah Kebangsaan Islam. Justru itu, pihak majlis mempersilakan yang berusaha yang dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi untuk tampil ke hadapan dan juga dipersilakan semua barisan alumni
batch 1964-69 yang hadir pada pagi ini untuk turut bersama di pentas bagi menyampaikan sumbangan khas kepada pihak Sekolah Kebangsaan Islam. Pihak majlis mempersilakan. Okey. Dipersilakan semua yang disebutkan tadi untuk tampil ke hadapan. Dipersilakan Tuan Guru Besar untuk menerima sumbangan daripada pihak alumni. Dan silakan yang berusaha Encik Alias bin Arifin, Guru Besar Kebangsaan Islam, untuk menerima sumbangan daripada pihak alumni Sekolah Kebangsaan Islam. Hormat dan rasa syukur majlis merangkamkan penghargaan yang tidak terhingga atas keprihatinan dan kemurahan hati barisan alumni Sekolah Kebangsaan Islam batch 1964 kerana sudi menyampaikan sumbangan kepada pihak sekolah sebagai tanda kasih dan ingatan berpanjangan. Jadi persilakan barisan alumni untuk kembali ke tempat duduk dan dihormat untuk kembali semula ke pentas. Hadirin sekalian, simbolik kasih dan tanggungjawab sebagai hamba yang patuh dan taat kepada pencipta. Tabung derma untuk pengurusan surau sekolah akan diluncurkan secara rasminya. Untuk itu, pihak majlis menjemput Yang Dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi tampil untuk menyempurnakan gimik peluncuran tabung derma pembangunan Surau Darus Syakirin. Dijemput bersama Tuan Guru Besar, Tuan Yang di-Pertua PIBG dan Puan Nia Haslin untuk sama-sama menyempurnakan gimik peluncuran tersebut. Dipersilakan Yang Dihormati Dr. Kamaluddin untuk memasukkan sumbangan pertama ke dalam tabung sebagai simbolik peluncuran. Okey, mohon temukan gemuruh daripada hadirin semua. Alhamdulillah, secara rasminya tabung derma pengurusan Surau Darus Syakirin, Surau Sekolah Kebangsaan Islam telah diluncurkan. Tuan-puan, ibu bapa dan hadirin sekalian juga dialu-alukan untuk menyumbang ke dalam tabung derma surau yang telah disediakan di meja pendaftaran di Dewan ini. Semoga dengan sumbangan yang telah diulurkan dapat menyumbang kepada keselesaan dan keceriaan surau yang digunakan oleh murid-murid dan sekaligus menjadi bekalan dan gedung pahala untuk kita di akhirat kelak. Warga Dewan sekalian, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Adilin Hafiz Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Islam menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Yang Dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi, perasmi majlis pada pagi ini. Dan seterusnya cenderahati kepada Puan Nia Haslin bin Sufian, Pegawai Penghubungan Sekolah. Dipersilakan.
dipersilakan Puan Aslin, pegawai penghubung sekolah, untuk menerima segenap hati kenang-kenangan daripada yang diperlukan PABG. Majlis melakukan penghargaan terima kasih. Selesai acara penyampaian cenderahati sebentar tadi, sudah tiba masanya Tuan Perasmi meninggalkan majlis. Untuk itu, pihak majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Alias bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Islam, mengiringi Yang Dihormati Dr. Kamaluddin bin Hanafi, Yang Berusaha Puan Aslin binti Sufian bersama barisan alumni Sekolah Kebangsaan Islam bergerak meninggalkan majlis dan dipersilakan ke bilik kurikuleri untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dipersilakan. Penolong-penolong kanan dan educate PABG dijemput kekal di Dewan untuk sesi mesyuarat selepas ini. Mohon semua hadirin berdiri.